Kerajaan Sarawak memfailkan petisyen di Mahkamah Persekutuan bagi menentukan kesahan 3 undang-undang utama yang kawal selia industri petroleum Malaysia. 3 undang-undang itu ialah Akta Pembangunan Petroleum 1974, Akta Pelantar Benua 1966 dan Akta Perlombongan Petroleum 1966. Dalam satu kenyataan oleh Pejabat Premier Sarawak, Kerajaan Negeri berkata undang-undang persekutuan berkenaan telah mencabuli dan menghadkan hak Sarawak terhadap sumber aslinya, khususnya minyak dan gas yang terletak di dasar laut pelantar benua. Menurut Sarawak, kedua-dua Akta 1966 hanya terpakai di Tanah Melayu, tetapi diperluaskan ke Sarawak semasa darurat pasca 1969. Darurat itu tamat pada Disember 2011, maka undang-undang berkenaan sepatutnya tidak lagi terpakai selepas Jun 2012. Petronas dalam kenyataannya pada 12 Januari berkata, rujukan itu bukan bertujuan mencabar aspirasi pembangunan Sarawak atau menghalang peranan Petros dalam sektor tenaga negeri. Pertikaian bidang kuasa yang berlarutan itu memuncak sejak Petros dilantik oleh kerajaan negeri sebagai pengagregat gas tunggal di Sarawak pada 2024.